ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya masih dikasihi Permusi Surau serta akan kuasanya Ashabul Fadilah Tuan Imam, Dr. Bilal, Ashabul Fadilah, Dr. Guru, para alim ulama, Dr. Haji, Umar Najah, Muslimin, Muslimat dalam kerja Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita kepada Allah Ta'ala di atas limpahan nikmat Islam. Kerana lebih bersama dapat hadir menunaikan solat pada maghrib secara berjemaah, khususnya kita meluangkan masa kita yang ini untuk mendengar majlis ilmu atau tazkirah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, sambung dengan kita sampai ayat berapa kita tu bincang? Ayat 18, 15. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini jadual bedulnya siapa lawan? Jadual bedulnya siapa lawan? Ha? Ha? Iya. Ha, tengok. Saya punya percaturan tak jadi. Kalau jadi percaturan, Koreakanlah jemput seri. Pagi ni jemput kan? Ha? Pagi ni jemput lawan? Ha? Oh. Allah. Tiga pagi bola dengan nak pergi sembahyang masjid, lepas tu buat tahajud. Kat situ kita nak bahaskan. Kerana bola ke bangun tahajud, kerana bola kerana nak bangun. Jadi Ustaz Fiqah lah bahaskan, saya tak nak bahaskan. Saya tahu saya tengok highlight go je lah. Cukup lah. Tak ada masuk nak tengok lama. 2 bulan kan tu ni kan? 2 bulan kan bola sepak? 2 bulan 2 bulan lebih, tak 2 bulan. Amerika pun tak ada duit nak mengaju kan, kongsi dengan Mexico semua. Baik, tak apalah, biar tu. Yang pelik tu orang main bola ni, bola, campak bola, sebiji tengah badan, kerja ramai. Kan senang ambil sebiji seorang balik rumah terus kan, kerja juga lah bagian Allah main bola. Tapi Ustaz kalau bagi sebiji seorang, baik duduk di badan jadi budak biluk, betul juga kan. Jadi kenalah bola sebiji, bila dapat 10 sebiji, sebelah orang player 22 orang, maka barulah jadi seni dalam badan tu. Kita tengok pada seni lah tak ada masalah. Macam slow tadi ke ada tim yang terus sokong kalah. Takziah takziah saya ucapkan kepada tim yang kalah tu. Boleh cuba tahun depan insya-Allah. 4 tahun lagi. Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita boleh lebih panjang masuk pun 8.30. Kita kena habis juga ni, banyak lagi ni nak cover ni. Ingat sebulan 2 kali ni dapat cover. Satu hari satu ayat, mati lagi ni dia kata. Baik. Kita sambung sikit perbahasan auzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yu'minu bi ayatina allati la iza zukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan kita dah bahaskan siapakah orang yang Allah Taala sebut ni, iaitu mereka innama yu'minu, sesungguhnya mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Itu terjemahan yang tepat. Sesungguhnya mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan pada buku tuan-tuan. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang bila diberi peringatan. Tazkirah tu peringatan lah. Iza zukiru, diberikan peringatan yang kuat benar-benar tentang hebatnya kuasa Allah. Kalau kamu buat jahat, kamu buat perkara yang haram, Allah Ta'ala campak dan neraka.
kamu buat perkara yang elok, Allah Ta'ala kurniakan syurga. Ni siapa dia? Innama yu'minu bi ayatina allazi, sesungguhnya yang benar-benar beriman pada keterangan ayat tanda-tanda Allah SWT, maka mereka di atas muka bumi ini bila campak ke tempat kejahatan, dia cepat-cepat lagi. Dia tak nak buat kejahatan. Sebab apa? Dia baca ayat ni. Dan bila pula dia bersujud, dia beriman pada Allah Ta'ala, bila disebut nama Allah, kharru sujada. Kharru sujada ni dia merebahkan diri dengan keadaan perlahan-lahan. Merebahkan ni maknanya dia turun Allahu Akbar. Macam kita semayang. Semayang bila sampai pagi semalam kan? Iman? Ada orang tanya saya, betul ke Ustaz? Memang wajib ke buat sujud sejadah ni, sujud tilawah ni tiap minggu? Haji ni tak tolak-tolak ni, cermin tu tu. Kereta masuk keluar masuk ni disilau. Saya ingat orang sebab hitam kan. Disilau kereta keluar masuk tepi ni. Baik. Jadi kat mana tadi? Lupa dah. Wasabah wajib. Adakah wajib setiap minggu kita kena buat sujud tilawah ni? Kalau tak buat haram ke? Kalau tak buat dosa ke? Ni. Nanti kita masuk kat belakang. Kita masuk belakang tu. Minggu lepas pun kita cerita itu kan, kita tangguh. Ingat tak saya tangguhkan ayat tu apa? Saya tinggalkan soalan tu, ingat tak? Baru minggu lepas cerita dah lupa dah. Kan saya tangguhkan cerita, nanti kita cerita minggu ketiga tu. Ingat? Mungkin timbul dari kalah. Tak boleh, kita masuk lagi tengok. Kharru sujada ni kita dah bahaskan, dia merebahkan lututnya, badannya, tangannya kerana perlahan dia sujud. Kharru sujada, merebahkan dirinya, bukan merebah tumbang tu. Merebahkan ni, dia turun kerana perlahan. Bila dengar dia nama Allah, ginilah contoh, saya nak buat contoh Ada wanita nak solat, tanya sikit kat dia. Dia begini, contoh kat telefon kita. Assalamualaikum, salam, awak kat mana ni? Saya kat sini. Nak beritahu kita ni, kenapa? Anak awak accident. Dah macam mana? Kami dah bawa hospital dah, memang tak nyawa. Waktu tu dia dengar tu, dia melompat. Suka ke dia dah keadaan lemah? Lemah dia jatuh kepala dulu ke lutut dulu? Biasa kita tengok drama pukul 7 malam. Dia macam jatuh tu, Allah, macam orang senang. Tak payah buat cerita tu lambat. Tuan-tuan punya tim pagi tadi sepak keeper tepis. Dia buat macam mana? Kena pula penalti tu. Penalti tu seri, kosong-kosong. Sepak penalti tak dia dapat, tiba-tiba 4-3. Yang sepak yang keempat tu macam mana keadaan dia? Dia tutup muka, dia ubah senyap, nanti kau pada pujuk dia. Ke dia, bila tak gol dia, yes, akulah pengkhianat dalam tim aku. Nak tunjukkan manusia ni, dia akan perlahan, dia terrebah, dia akan berlutut. Itu cara nak beritahu. Tapi nak beritahu ni, dia rebahkan diri ni, rebahkan dan bila disebut nama Allah, dia perlahan. Apa dia buat? Waktu kita semayang tu, kharru sujada wasabbahu, kita bertasbih. Sajada wajhal ladzi khalaqahu. Yang kita baca tu, itulah ayat dia, wasabbahu, dan mereka semua bertasbih kepada Allah Taala. Bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dalam keadaan dia datang semayang subuh, dapat sujud tilawah, sujud sejadah, dia baca, dia turun pula dalam keadaan sebut nama Allah, dia dengar imam baca Quran sampai wa hum la yastakbirun. Bila dia sujud saja dalam keadaan Allah Taala wa hum la yastakbirun, dalam keadaan dia datang pagi tu, tidak ada orang paksa, tidak ada orang panggil, dia datang tu kerana Allah, dia sujud tu kepada Allah Taala, wa hum la yastakbirun. Tak pernah dia tak pernah ada sifat satu pun sifat takabur dalam hati dia. Tak ada, tak pernah. Maknanya dia sembahyang, dia datang tu, dia sujud tu, tak ada sifat takabur. Contoh apanya? Baik, kita masuk segi elemen tasawuf. Kita datang sembahyang, kita akan takbir Allah. Nanti orang kata subhanallah. Ni yang paling kemas sekali takbir. Dia dengar, dia pun tak sangka terus main abang puji dia. Tak sangka orang puji dia. Elemen tasawuf tu, dia nak tunjuk sembahyang kepada orang ke, dia nak tunjuk kepada Allah? Dia tunjuk kepada Allah. Kita datang ke masjid,
ustaz-ustaz datang ke masjid, saya selalu beritahu pada diri saya muhasabah pada diri saya. Kalau ikut asal saya tak nak terima minggu ni. Imam kata tolong ustaz. Imam kata, saya fikir tak apalah, saya di rumah duduk saya baca buku dulu. Kalau saya fikirlah, Ustaz tak nak ceramah ke tempat saya. Kalau boleh saya nak pulul semua satu bulan ni. Kalau tak baca rezeki pula orang ustaz lain kan. Bukan maksud itu kita nak. Kita boleh, tapi tak apalah bagi orang lain. Kalau ulama tasawuf daripada kita banyak berkuliah, daripada banyak kuliah, baik 1, 2, 3 kuliah, kita duduk di rumah, kita baca buku, jadi bagus. Kenapa? Takut banyak sampai tak ada masa nak pulang gaji, waktu bercakap ada kesalahan. Waktu kesalahan yang kecil ni orang viral satu bulan. Apa orang cakap? Orang yang tak faham kata apa? Ustaz pun buat silap. Betul. Dia silap kat mana? Silap dia kat mana? Dia tidak study, tak mengulang gaji tajuk yang dia nak mengajar pada nak beritahu pada tuan-tuan. Itu silap dia. Sebab tu lebih baik jangan banyak ceramah. Banyak kita ulang gaji, baru kita boleh. Orang jemput baru kita. Itu cara ulama tasawuf. Tak banyak ni tak banyak. Macam mana? Esok gini, saya jadi malam ni kat surau Sena. Jadi pukul 9 pula dekat surau ni. Lepas tu sampai pukul 12 pula tak laki. Lepas tu tak tidur Ustaz. Tak, saya sibuk kerja budak Allah. Tak, Nabi tak macam tu. Nabi tidur. Jadi dia tak boleh straight kuliah. Ustaz Azhar terus kalau dia kuliah ada setiap malam tak, dia ada waktu rehat dia. Kenapa? Nak refresh balik. So tu nak bercakap betul-betul. Ustaz-ustaz saya muhasabah diri saya, perhatikan balik, betul tak? Kita check balik. So tu saya conteng muka saya. Saya conteng. Kalau saya beritahu tuan kan tuan-tuan tak baca pula. So apa? Dekat setelah nota saya akan buat sikit-sikit. Supaya apa? Tengok apa yang kita nak bahaskan, supaya tuan-tuan belajar, tuan-tuan faham. Jangan kita masuk kiri kanan, kau pergi balik, apa saja tak tahu. Buat amal hijrah. Dah buat sini belum? Ceramah. Dah buat dah? Siapa ceramah? Saya Izzat. Orang malam tu kan? Saya Izzat ceramah. Makan? Rumah masing-masing. Setengah tempat penceramah tak ada, lauk dah ada. Siapa penceramah? Tak ada. Kita perlu dicari. Menu ada sebenarnya. Gila, menu dulu diutamakan. Penceramah diakhirkan. Tema amal hijrah. Bukan Kena gelia lah. Tak nak beritahu. Dalam bab ni bersungguh-sungguh, hati-hati. Sebab apa? Dia main elemen tasawuf, jangan disifatkan kabur. So tu muhasabah pada kami lah. Ada macam kami ni ada grup asatizah ni, grup usrah. Selepas balik kuliah ni, saya kena buat laporan masuk grup apa yang kamu cerita tadi. Grup usrah beritahu. Nanti sahabat-sahabat tegur. Kitab apa kamu guna? Kamu guna pendapat siapa? Ayat ni betul tidak? Nanti sahabat-sahabat itu, okey Syed, ni tadi bagus. Ini kena tambahkan lagi. Kita akan beritahu dalam grup kita. Supaya apa? Muhasabah. Jangan kita keluar tak sangka pula, seronok pula, bagus, orang suka pula dengan kuliah. Tak sangka sampai 2 kemah duduk ramai ni ya Allah. Orang tu masuk dalam bab yang Nabi sebut 3 golongan yang akan dicampak dalam neraka sebelum ahli neraka. Siapa dia? Orang yang perang fisabilillah, orang yang pandai baca Quran dan pandai bertazkirah, ustaz lah. Yang ketiga, orang yang dermawan. Ketiga-tiga ni, golongan ni dia buat kerja bukan kerana Allah, sebab riak. Yang ni jihad fisabilillah, dia pergi jihad kerana nak dipuji-puji. Dia dah mati nak disebut-sebut nama dia. Dia masuk neraka. Yang ustaz tadi, dia pandai baca Quran, taranum, hebat apa semua, dia jerit sampai kalau buat taranum jawab-jawab daripada suasana sampai ke kamu Melayu dengar suara dia. Sampai orang puji, ustaz suara sedap tak? Saya dah kata dah, memang suara saya sedap. Ini yang bahaya. Jangan tu saya lepas orang puji saya taranum dekat surau Sena, saya rasa waktu saya keluar rumah surau pun tak jejak tanah. Subhanallah. Ini yang takut. Jadi inilah ustaz yang mengajar pula, pantang mengajar. Keluar je ustaz, gini saya kalau tak dapat gini tam gini berdampak, saya takkan ceramah. Pun saya kalau nak ceramah, nak awak panggil saya ceramah kat surau awak, pastikan yang datang 1000 orang. Macam ni permintaan. Dia minta macam tu tuan-tuan, bahaya. Dalam bab tasawuf, ustaz yang ini berhati-hati.
Yang pertama, elemen dia, cara dia menyampaikan dan dia sampai kepada kamu tak akan dapat. Sebab apa? Sebab hati dia mula-mula dah riak, nak ramai, tak nak sikit-sikit. Kalau ramai, saya ambil tempat lain lah ceramah. Ada tak? Memang ada. Sebab tu orang macam ni, kalau sembahyang pun dalam elemen tasawuf kita hikam sebut, mereka ni hati penuh dengan riak. Nak disebut, dan dia berharap orang kata ustaz tu bagus. Sampai kata ustaz, tiap mana rumah, saya tak sebab pada rumah. Oh tu yang bini tak beranak tu, betul. Tak beranak bini, ustaz sibuk siang malam ceramah. Tak beranak 5 tahun kahwin, tak beranak bini. Sibuk tak? Nabi tak ajar begitu. Nabi pergi dakwah, Nabi ada rehat. Nabi pergi perang, Nabi ada rehat. Ni konsep dakwah dia salah. Ni nak tahu sifat takabur ni, wa la takbiru ni jangan ada pada saya dan kita semua. Jangan ada. Kalau ada sifat ni, rugi sampai di akhirat. Dia akan menyesal ke akhirat esok. Dia akan sebut perkataan qalu ya wailana ma ba'asana min qablina, ataupun wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hati-hati golongan-golongan yang takabur. Baik tuan-tuan, panjang cerita ni. Kalau main panjang, masa dibutuhkan sikit je. Baik, mana tak mula kan? Mana tak ada? Tak ada, insya-Allah pukul 10 boleh kan? Cik, tahu senyum tu macam semua senyum tu macam Cindy je. Alah sikit je tuan-tuan, sebut pukul 10. Kalau saya tanya tuan-tuan, betul ke lepas kuliah ni balik rumah? Betul tak lepas kuliah tu balik rumah? Takkan malam minggu balik rumah, barang balik rumah. Banyak kedai tu yang nak pergi jalan main jogging lagi apa semua ni mestilah. Kalau sana saya tahu terkenal dengan apa. Kalau Melati terkenal dengan cycling. Oh, geng-geng ni nak lampu sebelum orang tengok lampu. Buka ni tak, oh, cycling. Sini terkenal dengan apa? Bersuap ke hiking? Apa mak cerita? Tak ada, tak balik lagi saya. Dicari dalam tu. Ha? Kamera. Panjat gunung sana pula. Dengan Suhan Movies. Tak. Tadi nak beritahu kita. Baguslah, sihatlah, tak ada masalah. Cuma ingat kita niat nak ke mana itu Allah Taala tahu. Baik, kita masuk hukum fiqh. Berbahasa sujud tilawah. Yang tadi tuan-tuan dah tengok saya dah bahaskan panjang sampai 98 tu, saya dah baca dulu. Kita tengok pula. Kalau kita tengok tadi, iza zukiru biha kharu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini yang saya bahaskan tadi, ikut apa yang Allah Taala suruh dia buat, apa yang Allah Taala larang dia tinggalkan. Itu perkara-perkara yang penting. Berbahasa sujud tilawah, kita tengok siapa yang membaca ayat sajadah atau mendengarnya, maka disunatkan baginya takbir dan sujud. Kemudian takbir semula ketika bangun daripada sujud dan berakhir dengan salam. Di antara sujud, di antara hadis Nabi SAW menceritakan tentang sujud tilawah ialah, kita tengok maksud dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi SAW membaca kepada kami satu surah yang ada dalamnya ayat sajadah, maka Nabi SAW sujud lalu kami pun sujud, sehingga ada dalam kalangan kami yang tidak dapat tempat untuk meletakkan dahinya untuk sujud. Hadis ini menceritakan bahawa Nabi SAW membaca surah tersebut di luar sembahyang. Pada ketika itu ramai sahabat yang sujud sehingga sesak dan ada yang di antara mereka yang tidak dapat tempat untuk sujud. Apabila berlaku suasana seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ni, baik. Maka berkata Ishaq, Imam Ahmad, Al-Kufiyun, orang-orang Kufiyun, Umar Khattab hendaklah sujud di atas belakang saudaranya. Takkan nak sujud di atas. Itu macam nak bawa kita jalan jogging. Baik, kita tengok ayat tadi, Rasulullah baca di luar solat. Sama juga kisah tentang tarawih. Lepas habis isyak, Rasulullah bangun, Rasulullah sembahyang sunat, 2 rakaat, bersalam, Rasulullah bangun balik sembahyang sunat. Sahabat-sahabat tengok, sahabat-sahabat ikut dalam Rasulullah. Bila Rasulullah sedar yang sahabat ikut, maka ramailah ada pendapat sebut, sampailah kiraan 8 rakaat, Rasulullah tengok ramai yang ikut, Rasulullah masuk balik rumah dia, Rasulullah sambung balik. Kenapa hukum Rasulullah masuk balik rumah dia? Sebab Rasulullah takut solat itu diwajibkan kepada semua orang beriman. Maka orang pun ambil 8 rakaat. Situlah ceritanya bermula. Ada ulama kata tidak. Sebab apa? Nabi teruskan solat. Nak sambung solat lepas tarawih, lepas solat isyak tu Nabi terus sambung.
Tapi dia sebabkan Nabi sembahyang depan sahabat tengok. Yang ramai tengah zikir bercukup tengok Nabi solat. Takkan kita nak duduk? Maka dia bangun ikut sembahyang. Ulama sebut sampai keadaan 8 rakaat, Nabi masuk rumah, Nabi tengok ramai ikut ni. Nabi tak nak takut solat tarawih itu jadi wajib. Jadi kita pun ambil kata 8. Sebab sudah tak pernah 23. Buatlah 23. Dalam hadis, dalam pembicaraan tentang tarawih ni, pembicaraan tarawih ni dia 23 dengan 36. 4 mazhab. Imam Hanafi sebut 23 rakaat. Imam Malik sebut 23 atau 36. Yang lain sebut 23, Imam Malik 36, Imam Syafi'i 23, Imam Ahmad bin Hanbal 23. Baik, kenapa di Mekah, di Madinah Imam Malik buat 36? Yang Sayyidina Umar guna pendapat dia. Kenapa? Sebab kata Imam Malik, mereka yang buat 23 di Mekah, habis 10 mereka tawaf 7 kali. Habis tawaf mereka sambung balik 13 rakaat. Tapi Imam Malik sebut, bagaimana dengan kami ni? Kaabah tak ada, kami buat macam mana? Maka dia semayanglah sampai 36 rakaat. Kita bawa bahas 8, 23, 8, 20. Dia orang bahas 20, 36. Terada sekali buat 36. Empat mazhab tak pernah bicara tentang 8. Tak pernah. Imam Malik, Imam itu 8 tak. Dia bahaskan 23, 36. Kenapa dekat Madinah buat 36? Sebab dia tak ada Kaabah. Dia terus sembahyang 3 rakaat habis. Dia Mekah sembahyang 10 dia tawaf. 7 ramai tu boleh Allahu Akbar, sembahyang sambung lagi 13. Kita tak ada apa nak tawaf. Tak ada apa. Pantas salamullah. Yang bunyi dulu saya dindor. Dengar. Tenang dulu. Doa dulu dengan imam. Ambil wirid Allah sallallahu alaihi. Saya bagi tip. Bila orang dah bangun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia baca Al-Fatihah, yang lepas tu baliklah. Jangan balik waktu sallallahu. Habis doa, balik. Terasa hati member. Ni tugas ni. Pegang mat setiap malam. Awak 8 dah balik. Contoh, awak saya bagi tip pada awak, imam angkat tangan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, perlahan je lah. Buka. Maknanya ustaz bukan buat 8 tak? Saya beritahu je. Tu pulang pada awak. Contoh, nak beritahu. Jadi baik, senang. Jadi dalam bab ni Rasulullah baca luar solat. Luar solat tadi kita tengok bicara tentang tarawih. Rasulullah tarawih semayang solat sunat tu ada sebut 6, ada sebut 8 rakaat, ada sebut 10 rakaat. Rasulullah masuk dalam rumah takut jadi wajib sebab sahabat-sahabat ikut. Zaman Sayyidina Umar kata apa? 36 rakaat. 36 rakaat buat tadi isu langsung. Baik. Adapun pada sujud tilawah, Rasulullah sedang baca Quran. Rasulullah bukan membaca Quran, Rasulullah mengulang bacaan Quran. Kenapa? Rasulullah tak pegang Quran macam kita. Rasulullah tak pegang sini. Kalau Rasulullah pegang macam ini, maknanya Rasulullah tahu membaca. Isu sekali, Rasulullah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis sehinggalah dia wafat sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak tahu membaca, tidak tahu membaca, bukan tak pandai baca. Contoh tuan-tuan, Abdullah bin Mubarak, Tuku Imam Bukhari, dalam satu buku ni ditegaskan, jangan sekali-kali kamu merendahkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan tak pandai membaca, Rasulullah tidak tahu membaca. Sehingga Jibril datang ajar Rasulullah baca Quran. Jibril datang bawa macam mana? Jibril datang bawa mushaf. Jibril AS dia datang ajar Rasulullah bawa mushaf, Iqra. Contoh jadi Iqra. Benda tu ada. Dan tunjuk, kata Rasulullah, ma ana biqari, aku tak tahu baca. Jibril tunjuk lagi, Iqra, baca. Bila benda kita baca, benda tu ada kat depan kita. Saya tanya tuan-tuan, dapat maklumat ni baca kat mana? Saya tak baca, ilham sampai. Itu tak kira membaca. Awak baca kat mana? Saya baca dekat Facebook. Betul lah, membaca sebab ada bahan. Rasulullah, bila Jibril datang, ayat pertama, Iqra. Maknanya dia ada lembaran yang Jibril bawa. Surah Al-Alaq. Rasulullah baca, Rasulullah melihat
Rasulullah tahu membaca selepas Jibril mengajarnya. Selepas pada itu cukup 30 juzuk. Rasulullah bukan pegang macam ni. Rasulullah duduk mengulangi bacaan. Zaman siapa yang ada Quran? Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar baru dikumpulkan Quran. Tapi belum baris dan berterabur lagi. Susunan tu belum lengkap. Masuk zaman Sayyidina Umar, negara Islam makin luas. Sayyidina Umar kata, panggil semua yang ada ni, yang hafal Quran, susun sebaik-baiknya. Belum dibariskan lagi. Zaman Sayyidina Umar, Osman, Quran itu dah dibuat kopi, diterbitkan, dihantar mana-mana negara. Zaman Sayyidina Ali belum dibariskan lagi. Quran diperbaharui balik, dia disusun elok-elok. Lama kan? Lama. Sampailah zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi barulah dibariskan. Siapa Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni? Dia ni pemerintah waktu tu, dia hidup zaman Imam Syafi'i. Dialah yang mempenjarakan Imam Syafi'i. Dia memang waktu tu dia mentah, memang sangat-sangat kejam dia mentah. Tapi dia ada hasil dia membariskan Quran. Sebelum tu pun ada disebut Sayyidina Osman tukar daripada susah nak baca, tukar pada perkataan yang cantik, nama Resab Osmani. Banyaklah, nanti kita bahaskan banyak je tu. Tak habis ni, satu ayat ni. Satu ayat. Nak jumpa lagi bulan depan. Kalau mula tak datang dah juga. Jadi bacaan-bacaan ni bila tengok ni, bila Rasulullah baca, ada berapa tanda sajadah dekat dalam Quran? Soalan ni saya tanya minggu lepas tu. Berapa tanda sajadah dalam Quran? Berapa ayat dia? Saya tak tanya surah, saya tanya berapa tanda sajadah dalam Quran? Ada? Ada apa? Ini kan soalan saya tanya minggu lepas. Ada 15 tempat sujud sajadah. Adapun kalau kamu membacanya, baca dekat rumah seorang-seorang, baca seorang sampai ayat tadi, wahum la yastaghfirun. Ada ulama sebut letak Quran di hadapan sujud, baca ayat sajadah yang tadi, baca. Lepas tu Allahu Akbar, sama balik baca Quran. Tak kisahlah surah sajadah ke surah apa sekalipun, sampai 4 sujud tu Rasulullah sujud dan sahabat pun sujud ramai-ramai. Jadi sahabat bila ikut ramai-ramai ni, bukannya tiap-tiap kali tu Rasulullah mengulang bacaan, sahabatnya dengar. Rasulullah bila ulang bacaan, Rasulullah ni suara dia sedap. Suara Rasulullah SAW memang sangat sedap. Suara Nabi-Nabi memang sedap. Kalau ada juara karaoke, Nabi lebih hebat daripada karaoke. Suara Nabi-Nabi, Rasul-Rasul paling sedap. Di antara suara seorang manusia yang sama dengan suara Jibril AS, siapa tuan-tuan? Siapa? Suara dia sama dengan Jibril AS. Yang Allah Ta'ala wahmi, Jibril hantar wahyu kepada Rasulullah, bacakan surah Al-Bayyinah ni kepada sahabat ni dan tepuk dada dia, dan dia boleh hafal serta-merta surah Al-Bayyinah. Siapa nama dia? Nama dia lelaki yang suara sama macam Jibril bacaannya, rentak, tajwidnya cantik, ialah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, bukan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf tu manusia yang pertama dibunuh oleh Rasulullah dalam perang Uhud. Dia bukan Nabi bunuh pancung, tak. Dia terkena pedang Nabi ni, macam saya tu kan, lapar-laparnya cocok pisau baru makan tuan. Terkena Rasulullah lipas, dia mengelak tapi terkena ujung kaki dia. Macam kita dekat ujung kaki kita ni, dekat tulang ni, keting ni, yang kaki kita kat tumit ni, terkena sikit je pedang Rasulullah. Darah tu memancut daripada Uhud sampai ke Mekah, tak sampai dalam jalanan sampai Mekah, dia mati. Bila bertanya siapakah manusia pertama yang dibunuh oleh Rasulullah SAW, nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Ka'ab dipanggil Qurra'us Sahabah, Kibarus Sahabah. Dia hafal 30 juzuk, dia dihebat dalam bab hukum Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Ni Ubay bin Ka'ab yang Allah Ta'ala suruh kepada Jibril, hantar surah Al-Bayyinah lam yabil lazini, hantar, berikan, bacakan di hadapan Ubay bin Ka'ab, dan tepuk dada dia, menandakan kehebatan, kealiman, kefasihan di dalam bab bacaan Al-Quran. Ni sahabat Nabi SAW. Baik, jadi apa kita berbuat? Kalau kita sembahyang seorang, kita sembahyang kat surau, lepas tu kita baca Quran sampai ayat sejadah, sunat sujud. Sujud boleh, tak sujud pun
boleh. Adapun sujud dapat pahala, tak sujud dapat pahala membaca Quran, cukup. Jadi isu kat sini, Ustaz, macam mana dengan sembahyang setiap minggu ke kena baca surah As-Sajdah, surah Tilawah setiap minggu ke kena baca? Sebenarnya tidak wajib untuk setiap minggu. Itulah kebiasaan kita, hari Jumaat mesti kita nak baca. Tapi kalau kita tak baca, orang bising lah. Orang bising. Pagi tadi imam lupa sembahyang surah Tilawah, dia pun tak nak datang, dia dapat berita orang. Itu cerita dia. Dia tak nak datang Jumaat. Kalau dia sembahyang tempat lain tak apalah. Sebab tu saya suka hari Jumaat saya sembahyang kat masjid-masjid surau yang ada. Ada tempat tak kuat, bila bersalam Assalamualaikum sembahyang, imam tak mahu tadi imam kita memang tak hafal surah Sajdah. Tak apalah, kenapanya? Tak, imam yang beritahu kaji pula. Kenapa nak beritahu kaji? Bukan kaji wajib ke baca ni. Kalau baca sirah balik, Rasulullah buat sebulan sekali je. Sebulan sekali Rasulullah buat. Ini kalau saya cerita ni, kalau orang tak ada ilmu di sebuah kita, tadi Imam Daerah cakap apa? Rasulullah sembahyang sebulan sekali surah Tilawah. Dia dapat hadis mana? Adalah dia suasana tak nak datang. Surah Sajdah jauh sekali langit dan bumi. Baca keadaan sirah, Nabi sembahyang tu berapa kali surah Sajdah? Sebulan sekali. Kalau Nabi buat dekat minggu, jadi wajib. Kenapa Nabi waktu sembahyang lepas sembahyang Isyak bulan Ramadan, Nabi sembahyang bangun 2 rakaat salam, Nabi bangun balik 2 rakaat, sahabat ikut ramai-ramai, Nabi bersalam, Nabi tengok, Nabi terus masuk rumah. Takut tarawih tadi jadi wajib. Yang sunat 8 rakaat lagi jadi wajib 23. Nampak tak puasan? Jadi kalau tuan-tuan tak buat, boleh Ustaz, kita pulang. Kalau rasa urut surau sena, biasa buat, tak ada masalah. Bagus buat, tak ada masalah. Mengajak orang nanti, kalau tak buat dia orang bising. Tak buat ke? Lupa tu. Senang. Try awak jadi imam je. Try awak jadi imam, jangan letak surah Sajdah. Tengok macam mana. Cakap senang lah. So saya kata jangan komplain, nak jadi imam kan senang. Jangan komplain. Saya memang tak tahu. Ada je dapat surat layang, ni imam saya tak datang tugas. Bukan tak datang tugas, datang tapi lambat sikit. Yang dua-dua tu pun datang tadi tengok imam tadi dia balik. Sembahyang maghrib tidak ke surau. Masjid. Tadi pun dia dapat surat layang. Saya tak peduli. Saya telefon, saya panggil dia. Mesti dengan imam datang. Bawa jadual, saya tanya, awak datang bang. Imam boleh tengok CCTV tu. Saya datang lambat sikit je. Awak sampai imam maghrib, saya dengan Isyak. Ni komplain siapa ni? Oh, saya kenal ni. Orang ni selalu komplain masjid kita. Kalau macam ini dia tinggal tak nak kita hadir tak rumah dia. Bahaya pula imam daerah ni cerita. Baik. Komplain dia. Bila tadi imam dia lari. Ya. So tu jangan komplain. Awak try bawa sajadah dulu. Kalau awak rasa awak bagus, komplain imam ini duduk tahiyat dulu, bawa sajadah dulu. Kalau boleh. Jangan komplain. Jadi tuan-tuan datang diam je. Imam tak bersejadah. Tak apa. Okey, tak wajib. Yang penting solat subuh. Betul lah. Dah, cukup. Waktu tu imam tu penat sangat. Penat pula, kena pula imam ni, imam menurut tugas, imam cikgu tugas 2 orang. Penat sangat otak ni. Tak boleh bawa sajadah. Dia nak sembahyang biasa boleh tak? Ada tu. Bukan saya melarang tak buat. Nak buat bagus, urut. Mengajak orang buat bila buat hadis Sajdah. Orang ni tak pernah tahu sujud sama kan. Dia tak tahu. Tapi waktu kepenatan, contoh dalam kepenatan sangat, lupa, takut salah. Daripada takut salah, sembahyang biasa cukup. Yang penting subuh tu ada. Tiba-tiba tengah sembahyang, tak buat surah Sajdah. Baca. Yang belakang tengah ngada, subhanallah. Subhanallah. Baru datang hari tu, subhanallah. Ini kita bahas ni. Boleh? Faham tak? Baik. Jelas Muhammad? Jangan kata jangan pula yang tak boleh macam ni. Subuh Jumaat. Pendek pula masa ni. Subuh Jumaat, imam pun stop. Saf lunas saf, turun ke saf kata semua. Tuan-tuan, hari ni saya tak nak langsung buat surah Sajdah. Yang tu awak beritahu saya. Imam yang bukan sini lah.
Rasa lah buat kuliah sini. Yang beritahu ni, dia kata, hari ni saya tak nak buat saudara, sembahyang biasa je. Yang tu apa beritahu saya. Kenapa? Dia menzahirkan tak nak langsung buat. Itu pun dosa. Awak kalau tak buat, jalan terus. Tapi kalau ikut dalam hukum fiqah, kita kena tanya makmum. Kita semua ni, kita buat sujud sejadah setiap minggu. Kalau kita tak buat, boleh tak? Kalau kita tak buat ni, imam terlupa macam mana? Macam kita biasa sembahyang Jumaat, baca doa qunut nazilah. Tiba-tiba imam tak baca. Takkan kita kata subhanallah? Takkan kita keluar hukum dia, kejap ganti, masuk je. Kata imam nak buat laporan sikit. Kenapa? Imam saya tadi tak baca doa qunut nazilah. Oh iya ke? Qunut subuh kita tak? Saya tak tahu. Oh tak datang memang kita tadi. Saya senang je bagi. Sibuk yang sunat, yang wajib tu tak datang. Jangan main tanya saya jadi untuk boleh. Yang subuh tadi tak nak subuh tadi baca tak? Oh yang subuh saya tak tahu pula. Yang tadi kalau boleh nak rakam, saya buat terus. Macam saya kata tuan-tuan, sembahyang maghrib ni, qabliyah dengan ba'diyah maghrib, dengan qabliyah isyak dengan ba'diyah isyak, mana yang sunat muakkad? Yang patut kena solat ba'diyah dengan qabliyah yang mana? Ba'diyah maghrib dengan ba'diyah isyak, itu je. Tapi kenapa ramai yang sembahyang ba'diyah qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib dia lari? Kenapa ramai yang sembahyang qabliyah isyak, azan dia sembahyang, ba'diyah isyak dia lari terus? Adakah dia takut dengan surah Al-Mulk? Adakah dia takut dengan surah Al-Mulk tu? Panjang ni, saya silap terlepas 5 minit, boleh tengok berapa kali kena pandang. Oh, tu seronok tu. Kena pula bini garang. Allah, kena diam pula. Tak boleh jerit. Cuba kena kopi. Mama ayah, bro, janganlah ini rosak kedai lah. Tengok, orang sekali tak boleh beza kan. Sembahyang Jumaat, qabliyah Jumaat ke ba'diyah Jumaat yang paling penting? Ba'diyah ke qabliyah? Ba'diyah yang penting. Ba'diyah tu muakkad, Nabi suruh sembahyang ba'diyah. Tapi lepas Jumaat, mana pergi? Jawab sendirilah. Jadi kita tak boleh beza ghairul muakkad dengan muakkad. Yang muakkad tak nak buat, yang ghairul muakkad tak dituntut, dia buat. Tapi adapun kalau uruf surau kita, sembahyang ghairul muakkad, maknanya yang tadi sembahyang qabliyah sebelum maghrib ni, azan terus sembahyang, boleh tak? Boleh, dikira solat sunat juga.